Iya, seharusnya gitu. Tapi kalian gak melihat aku sebagai sahabat. Susanti, kami minta maaf kerana telah menyakiti hati kau. Kami bersalah. Saya akan rindu kamu. 2, 3 kira-kira saya akan rindu kamu juga. Kau rindu Susanti? Aku juga akan kangen kalian. Sudah, jangan sedih-sedih. Bertemu dan berpisah dah jadi adat manusia. Biar hilang di mata, tapi di hati tetap dikenang. Ini macam pantun. Marvelous, marvelous. Ini ada hadiah dari kami semua. Cepatlah buka. Cepat. Wah, cantik sekali. Boneka seperti kalian. Asik. Susah kita orang buat. Sampai tercucuk jari. Betul. Terima kasih teman-teman. Aku pasti akan kangen kalian. Cikgu? Oh iya, Cikgu juga. Mari kita makan kek. Hari ni tak ada belajar. Siapa menang? George Girsing. Meme, kenapa termenung? Tak ada kawan mau main masak-masak. Susanti sudah tak ada. Ipin, mari main masak-masak sama saya. Loh, aku pula kena main. Layan aja lah. Mari. Sedap. Selamat pagi semua. Kenapa murung je? Kami semua rindu Susanti. Betul. Oh, cikgu ada kejutan untuk kamu semua. Masuk? Kejutan? Aku nggak jadi pindah. Bapak aku akan kerja di sini lagi. Selamat kembali, temanku Susanti. Dan kau juga teman kami dan sahabat selamanya. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.
cabut gigi. Sergeant Sing menang lagi. Marvelous. 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 Memanglah. Kaki kau panjang. Langkah besar. Sebab tu kau asyik menang je. Jangan marah. Saya sudah menang. Apa hadiah mau bagi? Dah ada benda ni. Kita pernah tengok benda ni ke, Rupin? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia, Mesin kerja. Sebab bila tin air jatuh kat sini, dia bunyi gergang. Korang tengok Gergang. Betul kan? Bila jatuh dia bunyi. Sebab tu dipanggil mesin gergang. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit, boleh beli. Sedapnya. Sejuk pula tu. Nak rasa sikit? Boleh? Bolehlah. Bolehlah, tak payah. Bolehlah. Boleh. Nah, Sedap. Air apa ni? Saya mau rasa juga. Aku tak habiskan. ganti balik. Aku mana ada duit. Apa? Abang Is, nak kita orang tolong? Boleh juga. Tolong abang susun barang-barang ni semua. Penuhkan tak? Boleh? Boleh. Tapi nak upah item seorang satu? Bisa aja. Mana dia orang ni? Oi, yang tu tak payah. Ingat tolong susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli air sendiri. Sama-sama. Aku Kenapa? Tak apa rasa pun tak tahu. Jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu.